Assalamualaikum, selamat pagi kepada penonton semua. Pagi, petang, malam. Okay, bila-bila masa saya melihat video ini. So, Alhamdulillah, di episod sebelum ni kita perjalanan daripada Bintulu menuju ke Tawau. Tapi sekarang kita transit dekat Kota Kinabalu. Okay, kita akan meneruskan perjalanan kita menuju ke Tawau. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe, komen sekali. Dan ini adalah perjalanan sambungan menuju ke Tawau daripada KK. So, let's go. Kita bergerak sekarang. Okay guys, jom. Okay, now kita berada di ground floor. Kita dah keluar. Kita nak packing barang untuk meneruskan perjalanan kita. So guys, boleh tengok tim-tim kita yang sedang menunggu. Cakap awal pagi. Ini jam berapa sudah ni? Okey. Sambung perjalanan ke Kota Kinabalu, ke Gunung Kinabalu. Dan seterusnya ke Tawau. Ni muka-muka yang akan tidur sekejap lagi ni. Okay, let's go. Okay guys, tadi kita dah mendaki sedikit ke kawasan yang lebih tinggi. Jadi ini adalah view yang jarang-jarang boleh dapat lah. Walaupun orang yang tinggal kat sini pun jarang-jarang boleh dapat benda ni. So inilah dia, Gunung Kinabalu. Okay, ini adalah salah satu keindahan negeri Sabah. Di mana kita di negeri Sabah ada gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Okay, boleh tengok puncak, boleh nampak daripada sini. So, okay guys, jom kita nikmati pemandangan.
sekarang berada di dekat dengan Kampung Bundu Tuhan. Jadi so kita berada di dalam awan sekarang ni. Okey, boleh tengok kabus yang sangat-sangat tebal. Bukan kabus ini, kita ada dalam awan. Ketinggian kita sekarang sama dengan ketinggian untuk paras awan pertama. Okey. Okay guys. Suhu pun sangat sejuk di sini. Okey. Halo guys, so alhamdulillah kita dah sampai di Telupit. Kita baru saja turun daripada Bukit Tinggi dan so now kita dah sampai di Telupit. Kita singgah solat dulu dan sambil-sambil tu kita berehat sekejap lah. Okay, so stay tune. Jom, yang penting solat wajib. Alhamdulillah sudah selesai kita solat. Jadi kita sambung perjalanan seterusnya ke Kinabatangan. Let's go. InsyaAllah 6 jam lagi. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai di bulatan Kunat, Semporna dan Tawau. Ada lagi 50 km untuk kita sampai ke rumah dekat Tawau. So kita singgah dekat tepi jalan ya kejap untuk berbuka. Sambil-sambil tu kita refresh kejap lah. Okay, so jomlah kita berbuka waktu Tawau. Okay, let's go. Okay guys, alhamdulillah kami sudah sampai di rumah. Ni rumahnya, kita dah sampai. Okay, jadi alhamdulillah semua selamat tiba di rumah. So macam mana Bu perjalanan? Okey, seru geng. Seru? Seru. Banyak tantaknya? Mantap sekali. Perjalanan memang mencabar sebab jalan rosak dan keletihan lah. So ini adalah ending video. So bye bye. Jumpa di next video. Jangan lupa like, share dan Subscribe.